Aku memang betul-betul puas hati dengan Rohair car cover ni. Sebab sebelum ni, satu benda yang aku tak suka pasal kebanyakan car cover dekat market, susah nak masuk dalam kereta tanpa buka car cover. Senang, pakai ni je. Rohair car cover ni, dia solve benda simple ni dengan satu features yang aku memang suka. Dekat bahagian pintu driver, dia siap ada zip. Jadi, kalau aku nak masuk dalam kereta atau nak ambil barang, aku cuma buka zip ni, terus boleh buka pintu. Tak payah nak buka keseluruhan car cover. Nampak macam benda simple je. Tapi bila kau memang selalu guna car cover, features macam ni memang sangat memudahkan. Kadang-kadang kita bukan nak bawa kereta pun. Kita cuma nak ambil barang kejap dekat dalam kereta. Tapi sebab kereta dah bertutup, nak tak nak kena selak ataupun buka car cover dulu. Takkan nak ambil barang 10 saat kena buka satu car cover kan. Lepas tu kena pasang balik. Weh, leceh weh. Selain daripada zip dekat bahagian pintu, aku suka sebab design dia memang lebih praktikal untuk kegunaan harian. Nak masuk kereta, buka zip, ambil barang, tutup balik, settle. Sangat mudah. Bukan jenis car cover yang setiap kali nak buka pintu, kau kena bergelut nak selak satu-satu bahagian cover dulu. Untuk aku, car cover bukan setakat boleh tutup kereta je. Dia kena senang guna juga. Dan itu antara sebab aku puas hati dengan Rohair car cover ni. Kalau korang pun selalu cover kereta tapi malas nak buka satu car cover semata-mata nak ambil barang, Rohair car cover ni memang jalan penyelesaian yang sangat mudah. Nak tengok saiz yang sesuai dengan kereta korang? Link aku letak dekat beg kuning.